differential ataupun rear axle secara normal. Maksudnya semua akan pusing. Half shaft akan pusing, dan dua akan pusing. Ini untuk normal lah. Tapi jika berlaku ada halangan, agak ada halangan sebelah, pusing-pusing, okey, sebelah saja akan pusing. Maksudnya sebelah sini akan tidak pusing. Jadi pada masa ni pusingan berlaku pada nampak kadang tu dia punya planet gear, dan ataupun dia punya differential tu lah. Dia ada planet gear, sang gear tu akan pusing kadang tu. Nombor satu stop dan satu akan pusing. Ini belah kiri, belah kiri. Kalau belah kanan, kita blok belah kanan, ya. Kita blok belah kanan, dia akan jadi nampak beza dia tu. Sekarang ni saya stop kat sini. Ini peranan differential unit lah. Jadi sekarang differential unit ni kalau untuk bagi kedua-duanya berfungsi, kita pasang differential lock supaya dua-duanya fungsi. Differential lock ni tak ada kat sini, yang model ni tak ada. Tapi untuk model 4 wheel dia ada differential lock lah. Okey, baik, perkongsian, terima kasih.